semua, so hari ni saya nak tunjukkan tutorial macam mana nak pakai Glow Touch Blush, blusher yang terbaru keluaran Nuraiza. So ini packaging dia, produk dia datang dalam bentuk macam ni. So dia adalah liquid blusher tau, ataupun kita cream blusher. So buka je dia punya penutup dia macam ni. Okay, so you akan dapat ni lah. So ini dia punya spine dia. So dia datang dengan spine and then dia punya liquid dia ada dekat dalam ni. Okay, so dia datang dengan dua coat colour. Yang pertama kita ada coat colour Fantasy Orangey Brown. Ini Fantasy Orangey Brown ni warna dia adalah warna orange-orange campur dengan coklat sedikit lah. Dan yang kedua kita ada coat colour Magical Pinky Peach. Untuk Magical Pinky Peach ni pula ni adalah warna pink lah. Pink campur dengan sedikit warna peach macam tu. So cara nak pakai dia senang je. Just buka je dia punya penutup ni and then dia akan dapat dia punya spine sekali lah. Spine dia attach dengan dia punya penutup macam ni. And then kalau nak pakai directly terus dekat pipi pun boleh. Nak letak dekat belakang tapak tangan pun boleh. Kalau to be safe, letak dulu dekat sini. Dotkan dulu. Dia punya warna dia ni warna Magical Pinky Peach. Okay, warna dia dia punya tekstur dia cream, dia adalah cream blush. Okay, so dia sangat pigmented. Okay, so to be safe, letak dekat belakang tapak tangan dulu. Tapi kalau you rasa you berani nak mencuba, boleh terus direct je apply dekat you punya pipi. So before kita nak pakai, saya swatch dulu colour yang satu lagi ni. Kita tunjuk je terus colour. Yang ni warna Fantasy Orangey Brown. Yang ni warna dia orange-orange campur dengan coklat macam tu. Okay, so nampak kat sini. Yang ni warna dia orange gelap, yang ni warna pink campur dengan peach macam tu. Dia tak terlalu warna, dia bukan warna pink yang pekat lah. So dia still lagi warna pink soft macam tu. Okay, so cara dia, kita dah letak dekat belakang, kita letak dekat belakang tapak tangan sikit. So ambil jari, just ambil jari and then terus kita sapu je. Kita letak je dekat bahagian. So kita letak je dekat bahagian kita punya tulang pipi kita ni. Dan just sapu je, ratakan je. Guna jari pun boleh. Okay, tekstur dia punya warna pigmented, senang je nak blend. Okay, make sure kalau you nak pakai dia sebelum you pakai powder. Kalau lepas you dah pakai glowing dia more sikit ke, you pakai ni dulu baru you pakai two-way cake ataupun any powder lah. Kalau you nak pakai loose powder ke apa ke. So make sure pakai blusher ni before you pakai powder punya products. So nampak tak? Yang ni coat warna Magical Pinky Peach. Warna dia soft je. Kalau mereka yang apa orang kata sawo matang pun boleh je pakai sebenarnya. Kulit. As long as you tahu you punya tona kulit you boleh je nak pakai. Tak ada masalah. So ni warna Magical Pinky Peach. So kalau you rasa macam tak berapa nak naik lagi, boleh je ambil lagi sekali yang lebihan yang ada dekat tangan ni and then just dab je lagi sekali. Nak dab guna beauty blender pun boleh, nak pakai brush pun boleh, tak ada masalah. Yang ni kalau nak nampak dalam kamera lah. Okay, kalau nak nampak dalam kamera, warna dia ada agak sedikit. Yang ni kalau you nak nampak dalam kamera. So nampak tak warna dia beza? Yang ni kita pakai, yang ni kita pakai. Okay, you nak bawa dia pergi kat hidung pun boleh, tak ada masalah. Okay, nampak tak? Terus kita ada macam ada volume sikit lah dekat kita punya pipi ni. Okay, so ni warna Magical Pinky Peach. So next kita nak pakai warna Fantasy Orangey Brown. So pakai tu sebelah kiri supaya you all nampak dia punya perbezaan dia. Okay, so sama je step dia, just pakai je, buat macam ni. Okay, and then terus ratakan dekat sekitar pipi ni lah. Nak naik sikit dekat tulang pipi pun boleh. Buat bulatan macam tu and then dab je guna jari, ratakan je, dab slow. Nampak tak? Yang ni warna Fantasy Orange. Yang ni warna Fantasy Orangey Brown. Yang ni Magical Pinky Peach. So warna dia mungkin dalam kamera mungkin tak nampak beza, tapi in real life dia warna dia lebih kepada orange chocolate macam tu lah. Okay, tapi kalau yang ni dia warna pink campur peach macam tu. Actually dia boleh masuk semua tona kulit sebenarnya. Okay. Tapi kalau you tak nak makeup, you tak nak makeup heavy, you tak nak pakai foundation ke apa, you boleh go kepada coat yang ini. Coat Fantasy Orangey Brown. Fantasy Orangey Brown ni you tak pakai makeup pun dia okay. Okay, sebab colour dia orang kata lebih natural lah. So ni lah result lepas kita dah pakai blusher kita. Yang ni kita pakai coat colour Magical Pinky Peach. Yang ni kita pakai coat colour Fantasy Orangey Brown. So saya tunjuk lah. Okay, untuk Magical Pinky Peach ni macam ni warna dia. Ni warna dia warna pink.